Semua hari ni Aisyah nak masak kari daging. Mula-mula kita panaskan minyak. Okey, minyak dah panas, kita masukkan bahan-bahan untuk tumis. Kita tumis sampai bahan-bahan garing. Okey, bawang dah garing, kita masukkan tomato. Lepas tu kita masukkan serbuk kari. Masukkan sedikit air biar kari pecah minyak. Kari kita pun dah pecah minyak. So, kita masukkan daging. Kita kacau-kacau bagi sebati. Daging kita dah sebati dengan kari. So, kita akan tutupkan dia.